Dalam satu kenyataan yang dimaklumkan dari Setiausaha Sulit Baginda Datuk Muhammad Munir, keputusan dibuat oleh Baginda setelah berunding dengan Dewan Diraja Selangor. Ia selaras dengan kuasa Baginda sebagai sumber segala penghormatan dan kebesaran dalam negeri Selangor dan mempunyai kuasa untuk menurunkan darjah kebesaran seperti yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Darjah kebesaran Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah SSSA berkenaan dikurniakan pada tahun 1992. Menurut kenyataan itu lagi, tindakan dan perlakuan Ketua Pembangkang itu tidak lagi seorang yang sesuai untuk memegang darjah kebesaran berkenaan. Difahamkan keputusan dibuat oleh Baginda tiada kaitan dengan kes mahkamah membabitkan Ketua Pembangkang itu. Anwar Ibrahim sebelum ini telah mempersoalkan kewibawaan dan kuasa Baginda dan institusi diraja dalam menyelesaikan kemelut pelantikan jawatan Menteri Besar Selangor. Ia termasuk hal-hal berkaitan isu agama Islam.